Okey ni kalau mood macam ni okey ni. Tadi saya live dengan orang Indonesia. Ya. Lepas tu, sian Nabi. Buat apa? Dia buat mata, tangan dia calar bala, cili bili, culu bulu tadi, luka-luka lah. Buka. Saya tengok tangan dia sini luka. Kau nak bantu rawat tangan dia lah. Bukanlah nak bantu rawat dia, macam dia dah kerja tu dekat 15 tahun lah. Rasa macam dah sampai waktu dia berehat Nabi. Oh, pengalaman besar tu. Ya, dia pandai buat bata Bi. Nanti kalau kita kan selalu tambah rumah kan. Surau yang tu Cantik sangat tu. Surau biasa 35,000 kena. Kalau pakai dia silap 3,000 je. Awak memang dah habis fikir dah dia? Ya, habis fikir, habis tengok daripada dia pula umur 28 tadi. Ui, muda lagi dek. Okey lah 28. Lebih saya lebih sikit je. Tapi dia ni tak pandai menipu ni je guys. Budaknya berbudi bahasa. Baguslah cara cakap awak dah interview dah semua tadi. Dah interview dah cara cakap. Dengan mak dia beradab. Gatal tak Abi? Dia tak menggatal. Oh, tak gatal okey lah. Tak gatal. Rajin ke tak? 8 pagi sampai 12 malam buat bata. Takkan tak rajin lagi kot. Oh, dikira dia pengalaman pandai buat bata lah kan. Elok lah tu. Senang sikit saya nak tambah-tambah rumah. Tambah dua kan. Adik-beradik nak tambah. Nak apa? Adik-beradik dia ada 7. Oh, ramai. Dia dah biasa jaga budak kecil. Oh, bolehlah dia pengalaman buat bata Pengalaman dia setakat ni buat bata lah. Bolehlah. Nanti set Cuma nak date. kena minta izin dengan mak dia lah. Sebab dia kata risau mak dia tak bagi. Tak apa, nanti set date. Bawa datang seminggu dululah nak try. Tak payahlah seminggu. Ambil terus lah 2 tahun ke 3 tahun ke. Saya nak suruh dia buat tambah bata kat depan rumah. Boleh je. Buat dia satu bilik kecil untuk awak tidur kat situ sampai bila-bila. Pandai buat bata, alang-alang buat bata, tambah depan rumah. Bagi acak duduk depan tu. Dah pandai buat bata. Tambah depan rumah tu. Ukuran 3 kaki kali 4. Itu lebih pada kubur je. Cukup lah. Nak pandai ambil bata, buat bata. Kalau ia pun nak suruh tidur kat depan, takkanlah bilik kecil buatlah besar. Dia sehari boleh buat 400 bata Bi. Tak apa, 400 bata ke apa ke, saya bilik 3 kali kaki 4. Tak nak ke? Okey kan saya cakap ambil seminggu. Seminggu tu buat bata untuk rumah depan. Takkanlah ambil seminggu je. Tempat awak kat situ. Kalau tak, buat luar rumah, luar pagar buat macam ni. Tempat Pak Gad. Awak duduk situ. Saya pula jaga rumah. Awak jaga rumah. Tak boleh. Bi, saya rasa Amboi. awak ni tak baik tau. Dia orang susah tau. Astagfirullahaladzim. Tak baik tau. Kita ni bukanlah kaya, tapi adalah sikit boleh tolong-tolong. Okay, niat sebenar awak apa? Nak tolong je. Ya, lagi selain itu. Nak tolong. Lepas tu nak memudahkan Saya awak. kahwin dengan awak hampir dah nak masuk 6 tahun. Saya kenal. Bagi tahu akibat sebenar. Apa yang akibat sebenar? Benda sebenarnya. Nak bantu jaga Aiden Yang satu satu nak tolong dia. Okey, bagi saya 6 sebab. 6 sebab. Satu nak bantu. 7 saya nak ganjil. Satu nak apa? Bantu dia. Jangan gagak ulang. Satu nak bantu dia. Okey. Kedua nak ringankan beban awak. Okey. Ketiga nak bagi Aiden ada kawan. Okey, terlebih kepada kawan ke apa ni? Keempat nak bagi awak senang nanti apa-apa masak. Nombor 4 dengan nombor 2 sama. Lain. Nombor 5, kita ada orang yang boleh buat kerja lasak. Bibik lain tak boleh. Dia dah main bata Bi. Satu hari 400 bata. Setakat kalau nak suruh dia panjat hutan ke apa makanan dia. Nombor 6, dia boleh masak mi. Aiden suka yang boleh masak mi. Okey. Nombor 7, dia pandai buat kopi dia kata tadi. Sekejap, bila pula minum kopi? Dalam rumah 6 tahun menikah, kopi tak pernah ada dalam rumah. Dia punya kopi Indonesia lain sikit. Mana kan? Asrul Effendi kalau main rumah kita kena beli kopi daripada Sungai Petani buat pergi gerik. Sejak bila pula hang nak minum kopi ni? Hang minum kopi apa? Esok aku buat kopi cak apa? Cak gantung. Bukan. Awak kena faham. Okay. 6 tahun kahwin. Sekarang saya dah masuk 31 tau. Bila 31 saya dah masuk vibe bapak-bapak tua-tua. Bukan masuk vibe bapak-bapak tua. Vibe menggatai. Apa pula nak menggatal? Apa pula aku kenal lah hang ni. Bukan saya nak ambil yang baru naik kotak tadi. Saya ambil dia. Dia isi apa pun tak ada. Kecil je budaknya. Memanglah. Aku dah boleh isi pada dia dah. Awak hang gelak.
Macam ni. Okay, next. Bila teringat balik time bercerita betul lah. Awak pun lebih kurang dia je badan kan. Tapi awak besar Apa? sikit lah. Tapi awak tak biasa buat butter ni. Kenapa? Saya biasa buat butter. Esok saya praktis buat butter. Lepas tu Kesian Bi. Dia gaji dia kalau kita convert Malaysia, sekarang duit Indonesia jatuh kan RM9. RM9 kali sebulan berapa Bi? Tak sampai 300, RM290 je. Okay, next. Lagi. Net apa dah 7 dah. Lagi. Jawapan lagi. Jadi saya dah fikir masak-masak. Dengan Adrian saya dah call tadi. Dia pun setuju. Dia kata bibik Kenapa dia nak cakap kena gelak-gelak? Tak lah, sebab Adrian cakap okey, janji boleh buat mi, dia kata. Tadi interview yang kening bukan main serius. Kening mana? Tadi yang kita interview tadi. Tu pun gelak agak. Yang ni bukan main gelak. Berserius-serius. Jadi saya rasa saya tak salah lah Bi. Saya okey lah. Tinggal awak je lah nak bagi persetujuan ni macam mana. Kalau Boleh okey seminggu. Panggil buat batar depan rumah. Seminggu nak buat apa? Buat batar depan rumah. Lepas tu hantar balik. Lepas tu hantar balik. Kimi imbat-imbat dah lah. Saya rasa macam ni lah Bi. Esok saya pergi Sumatera Barat. Saya tengok dulu dia macam mana. Nak pergi Sumatera Barat pula. Aku ada ajak pergi Bali ni. Sampai aku dah ke Baling je ni. Kalau awak nak pergi Bali, saya ada kata calon bibik tadi yang Tetu Naga tu. Tetu Naga dekat sini ada mantra. Ada tetu mantra dia kata. Yang tu tak boleh lah. Tu bahaya Yelah, sangat. yang tu pun saya tak setuju. Itu macam pakaian dia pun macam tak bagus lah. Tu macam bahaya sangat. Betul, macam tadi tu okey. Yang tadi? Yang tadi. Kalau okey saya nak pergi imbat balik. Nak tanya mama dia. Betul-betul ke dok ni? Betul-betul lah. Nama dia Kesha, umur 28. Hobi buat butter. Umur 28 betul? 28. Malaikat belah kiri boleh cantik. Tak tahulah, kadang-kadang lupa kan. Tadi dia rasa dengar dia sebut 28. Kalau salah. Kalau awak invite dia lagi sekali, saya nak tengok dia boleh buat kerja apa. Esoklah. Setakat ni dia boleh buat butter je. Kalau buat butter, kalau boleh buat butter je, datang sini buat butter lah depan rumah. Tapi dia ada jaga adik-adik dia juga. Adik-adik aku tengok ni besar panjang dah ha. Tu adik dia yang nombor 3. Dia ada 7 adik-beradik. Yang paling kecil 2 tahun. Takkanlah. Iya, dalam perut pun tak keluar lagi tu. Mak dia setiap tahun keluar tu. Ni saya tengah sembang serius-serius. Awak betul ke? Apa pula main-main ada saya gelak? Awak betul-betul lah. Acak koci tak pernah main-main tau kalau sembang pasal bibik. Aku sat lagi dia ni. Awak jangan sampai saya makan. Tak betul-betul saya tengah serius ni. Saya pun tengah serius ni. Betul-betul lah. Acak kalau dah makan koci jangan main-main. Betul Nana, betul. Mak dia tadi bagus. Mesti anak dia bagus. Awak dah tanya ke mak dia nak bawa dia datang Malaysia? Belum lagi. Dah tu Tunggu awak kenapa ketok. tak tanya boleh ke tak? Tunggu awak kata on lah. Kalau saya kata on, Kira on je lah. kira on lah. Buat tapi seminggu dulu lah. Siri ni kalau nak datang seminggu dulu. Bulan lah, bulan. Lama sangat, bahaya. Takut saat lagi dia balik tak pandai buat batar lagi. Jangan, tak kita takut dia balik lagi mak dia pun heran awak tak pandai buat batar dah anak aku ni 15 tahun buat batar ni. Habis kalau seminggu baik tak payah makan bibik, pakai orang gerik je. Tak apa, dia sampai seminggu awak tahu saya nak tanya dia apa. Okey. Saya tanya dia seminggu boleh tak lagi? Macam-macam lah. Ini apa aku pesan Asrah Jaafar lah. Yang ni tak nak, yang tu tak nak. Lepas tu